Kembali lagi dalam episod kedua bersama Kembara Murabbi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haji dan umrah secara berulang-ulang kerana kedua-duanya menghapuskan kefakiran dan dosa, seperti alat pandai besi menghapuskan karat besi. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anggaran masa penerbangan Maabah nanti akan mengambil masa sekitar 8 hingga 9 jam. Macam, awak nak pergi umrah dengan apa? Ha? Awak nak pergi umrah dengan siapa? Siapa? Takut cakap. Awak siapa? Awak siapa? Awak ibu? Cakap lagi. Kadang-kadang tag dia tak sama dengan beg. Apa jadi tuan-tuan? Dia akan menyusahkan kami kalau beg tu tak hilang, missing. Agak merumit kami lah nak ceritakan benda ni. Ini dia tuan-tuan, masalah dia, pening. Langit yang mana tak ditimpa hujan. Kadang-kadang macam itulah akan ada dugaan dan cabaran yang kita akan tempuh nanti. Tapi Mak Abah jangan risau. InsyaAllah mutawif yang berpengalaman akan bantu Mak Abah untuk pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Settle check-in dan berehat. Sekarang tibalah masa untuk pergi ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Pandangan dari sisi hotel, ya Allah, cantiknya. Dalam ni ada Rasulullah. Tadi lepas subuh kita nak pergi. Orang subuh surah sekarang ni nak masuk salat subuh. InsyaAllah pintu 338. Masjid Nabawi merupakan masjid yang dibina pada tahun 1 Hijrah ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Masya Allah. Menunggu waktu subuh nak sertakan tahajud. Lepas solat subuh kita pergi ziarah makam Rasulullah, jumpa Rasulullah. Ini Quran selepas subuh. Selepas subuh kita nak pergi ke pintu nombor 1, pintu Wabus Salam, sampaikan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sampai. Okey. Alhamdulillah. Ini keadaan baru selepas kita subuh. Now kita nak pergi ke pintu nombor 1. Ramai orang. Kita nak pergi ke pintu nombor 1. Kita nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita main. Dah lama kita tak datang sini. Okey. So tunggu munculan sekejap lagi. Kita kena pusing daripada jalan speed ni, pusing sana pula. Ramai yang pergi. Sekarang tempat muslimat, masya-Allah. Sangat-sangat ramai. Semua nak ambil suasana pagi subuh. Fahmi boleh kita amal kat rumah pula. Pakat subuh ramai-ramai. Bangun anak beranak. Kebiasaan suasana ni kita nampak dalam wallpaper kan, ataupun yalah. Tapi kali ni alhamdulillah suasana tu kita dapat rasa sendiri. Masya-Allah cantik. Okey, selepas kita dah pergi ke Benok sana, sekarang kita nak Benok ke sana pula. Tu dia. Dari jauh kita dah nampak. Ini adalah momen yang paling semua orang tunggu-tunggu. Walaupun dia kerap kali dah datang, iaitu kita nak berjumpa dengan Rasulullah. Dari jauh, dia punya pintu dia bercahaya. Cahaya lampu yang sangat cantik. Jom kita pergi tengok. Keluasan semasa masjid ini ialah melebihi 400,000 meter persegi termasuk kawasan dalam dan dataran luar. Kapasiti jemaah semasa melebihi 1 juta orang terutama ketika Ramadan dan juga musim haji. Kalau tadi nak ikut tepi masjid pun boleh jugalah. Kalau dah ramai susah lambat. Kan? So sekarang orang tak ramai bolehlah ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Langit dia tu merah di bawah, purple di atas. Pagi hening subuh.
So kalau yang muda-muda dia tak bagi masuk lah. Yang muda-muda kena teruskan perjalanan. Yang tua-tua dia akan bagi shortcut. Hati yang sangat baik lah. Dia pun ada hati, kita nak tengok jauh berjalan. So kita kena sambungkan perjalanan ke sana. Selain daripada makam Rasulullah, antara kawasan yang penting dalam Masjid Nabawi adalah Raudah, iaitu terletak di antara makam Nabi SAW dan mimbar, dan dianggap satu kawasan taman daripada taman-taman syurga. Itu dah pintu dia, tapi kita ada halangan sikit. Halangan yang terkini kita tak tahu macam mana. Halangan ini kadang-kadang bertukar. Itu dah dia. Mana-mana ke depannya ada Nabi Muhammad SAW. Kita ingatkan kita je. Rupanya ada lautan manusia yang tengah beratur. Nak masuk. Allahu Akbar. Ini dia kekuatan yang dirindu. Di sini dia buat pahala dengan dia berbagikan kurma. Kita rasa pemain dia. Sekarang ni kita berdepan dengan lautan manusia yang sedang beratur tu. Kemudian sana yang tengah menunggu lagi. Okey. Kemudian di sana yang tengah menunggu lagi. Atas tu untuk masuk berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, cubaan pertama gagal disebabkan ramai orang. Jadi kita akan cuba nanti tengok cari-cari timing yang orang semua tengah kononnya lah. Kita akan cuba untuk masuk jumpa Nabi SAW. Okey? Kalau ada apa-apa nanti kita akan get out lah. Antara sedutan dalam episod yang seterusnya. Ada dalam apa recycle bin. First delete akan masuk recycle bin. Mahabah jangan lupa like dan repost video ni, dan kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.